Satu pot yang cukup luas, cukup selesa untuk komen beriadah dekat Teluk Intan je komen. Yang paling menarik, komen nak buat aktiviti family day ke, event apa pun memang cukup selesa kat sini komen. Dekat mana tu? Ni dia dekat Dinar Village. Dekat sini macam-macam aktiviti komen boleh buat. Jom kita explore kat komen. Paling menarik dekat sini memang kawasan ni memang cukup luas. Kalau komen dah buat aktiviti event kan dengan peserta yang hampir 1,500 orang pun boleh komen, tak ada masalah. Memang cukup luas. Komen tengok sendiri. Oh, betapa luasnya. Siap ada dewan terbukir lagi. Jadi komen nak buat majlis kahwin ke ataupun apa-apa majlis graduasi ke kan, ataupun komen nak guna open space kat luar ni kan, padang kat sini kan, suka neka ke apa kan. Oh, memang luas, cukup luas kat sini. Nemi punya dekor pun dekat sini menarik juga komen. Boleh OOTD sambil-sambil tu kan. Yang paling menarik juga Nemi ada ATV. Komen tahu tak? Komen tengok banyak ATV baru-baru lagi ATV-nya. Siap ada lita lagi khas dekat belakang sana tu. Komen risau kalau komen datang grup tak ada parking. Komen tengok ni, parkingnya cukup seluas luah alam kat sini. Apa yang nak lagi komen tengok. Punya lah luahnya. Ini bukan takat parking. Komen main bola pun boleh sini. Macam mana tempatnya? Luas kan? Memang cukup luas. Kalau komen nak menginap sini pun boleh. Nemi ada beberapa rumah kat sini. Boleh muat tampung dalam 120 orang dalam satu masa. Macam-macam jenis bilik ada lah. Rumah yang boleh muat dalam 7-8 orang ada. Ataupun yang besar gerabak pun ada. Yang dom besar. Dom ni boleh muat dalam 44 orang dalam satu masa. Nemi baru je siap dom ni. Memang cukup lawa. Kemudahan lain confirm lah ada. Komen tengok kolam besar dom. Yang dewasa ada, yang kanak-kanak ada. Surau pun ada komen. Cukup selesa surau dia. Lepas tu tempat BBQ ada. Komen nak lepak-lepak santai malam kan, boleh BBQ. Nak mancing pun ada komen. Ada patin dalam ni. Komen tak je. Macam-macam teman nak explain kat komen kan. Dekat sini saat ni kerja apa pun ada. Jadi komen boleh datang sini buat event family day boleh. Apa-apa jenis event yang besar-besar gerabak pun boleh. Tak ada masalah. Lagi satu yang menarik ni, tak jauh daripada Pekan Teluk Intan tu dalam 20 minit. Ataupun daripada Pekan Mido dalam 10 ke 15 minit. Dinar Village ni terletak dekat Kampung Ayu Hitam. Di antara jalan Kido nak ke Teluk Intan. Komen tahu dekat dalam kampung ni ada satu tempat yang open macam ni, besar selesa. Oh, memang terbaik lah bagi teman. Selut. Jadi komen apa tunggu lagi? Dalam kontak lah nombor bawah ni. Lakah. Nanti slot penuh. Dari desa hingga ke kota, warisan kita milik bersama. Merentas desa, kampung halaman, memperkenal destinasi dan makanan. Jati diri Yok dan Yong dihargai, seladang perak bangga berdiri.